Pasal apa boleh tak jaya hidup dunia? Pasal kita leka-leka dengan benda agama. Pasal kita jauh dengan benda agama. Bila kita jauh dengan agama, Tuhan tak padu kita. Ni hak besar sekali nak ya. Sebab tu kita tengok orang hak padu dengan agama, seni. Seni hidup nak ya tu. Di antara orang yang padu agama kuat sekali di hari ni siapa dia? Tok guru. Tok guru lah duk mengajar, tok pakai tengok. Ya ada gaji tak tok guru? Sekau tak ada gaji. Tapi kena ya hidup boleh dalam pondok. Hari-hari duduk atas meja, duduk mengajar tu pakai. Perak 15 buah kitab. Tapi boleh makan tak? Oh, Tuhan pera dia. Tuhan pera. Dia tu lah, duduk lekai seher 24 jam. Hujan cerik-cerik melebah tu buat kerja lagi. Peluh tak kira lagi bau masa duduk dekat dia. Kaisah tu keriting dah. Rak dah. Ada tak Toyota Riwu mah ya Paideng? Tak ada tak? Tak ada. Ada coleh hak belok indah tu. Coleh hak belok ring tu ada. Ni nak ayat tu orang kerja siapa tak semayang. Orang kerja tinggal agama nyata. Tapi orang kita tak buat mikir, tak buat mikir. Duk gaduh kerja situ tak ada semayang. Semayang dah kadang-kadang tak ada wirid, perak takor lagi dah. Tu email baru astagfirullah 3 kali tengok duk diselipar perak takor klik dah. Hani nak ayat tu kita dah hari ni buat belakang. Kerana apa tu? Kerana apa? Kerana kita tengok apa panggil teguran Tuhan kepada kita, kita tak buat utama. Tuhan dia kata dalam Quran 2 perkara. Dia nak kita duduk 2 perkara. Yang pertama Tuhan katakan, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Itu di antara dari suratul Baqarah. Tuhan kata, fazkuruni azkurkum, ingatlah mung kepada aku. Tuhan suruh kita ingat ke dia. Tu, bila mu ingat ke aku, azkurkum, aku pun ingat ke mung. Tuhan kata bila mu ingat ke aku ingat ke mung. Pas kita bahas pula. Sebaliknya kalau kita tak ingat ke Tuhan, Tuhan ingat dah kita. Dah. Sini dah kita kerja, tak ada ingat ke dia sampai tak semayang. Tuhan lepas kita. Hidup mulah aku nak padu ikut mulah, nak mampu hidup ikut mulah. Tu jadi kita susah. Haning nak ayat tu. Nyata dalam Quran duk ayat kita. Haning dasar Islam kita tinggal. Sebab apa kita tinggal? Kita tak nak mengaji. Kita tak biasa dengar, tak tahu kata hakikat hidup ni apa nama. Ni kita orang Islam duk ayat ni. Jangan duk ukur dengan orang kafir. Dia kata sebab tu edan tu tak ada semayang pun tu. Satu kereta 15 buah moya tu. Hak tu suku tu hawi suku dah tak dunia demo tu. Tuhan jamong demo tu, tapi Tuhan nak bakar di akhirat esok. Kita dak. Tuhan nak sayang kita, Tuhan nak boleh syurga. Sebab tu dia uji macam-macam kita. Dia uji macam-macam kita hidup dunia ni. Hak tu Tuhan royak siap-siap dah. Sabit di ayat lain Tuhan kata kena, waman a'rid an zikri. Siapa dia berpaling dada tak ingat kaku. Siapa dia tak ingat kaku, Tuhan kata, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Orang ni hidup hari-hari cari makan sepik. Dhanka mana kata dayikan, yani sepik. Cari makan payah. Siapa tak ingat kaku, Tuhan royak siap-siap dah. Kita buka pintu rezeki. Ha, dalam hidup kita nak ayat tu. Ini kebahagiaan kita hidup dunia.